iCar V23. V23 ni kalau datang kat sini dia standard lah. Kita tengok kalau putih ni, dia punya rim dia punya colour bumper dia punya grill, dan dia tak ada roof rack lah. So this is stock. Yang best kita ni, kita boleh upgrade. So kita tunjuk kalau kita upgrade dia, kita boleh tukar dia kepada retro concept. So retro concept kat belakang saya ni, dia ada dua jenis colour. Satu colour orange dengan satu lagi colour hijau. Dua-dua kereta sekarang ni ada dekat showroom. Satu tengah buat, yang dah siap lah. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya grill depan ni, grill ni ialah chrome grill, bumper dia chrome, lepas tu fender tepi dia chrome. Dekat tepi fender ni, dia punya cover ni dia ada satu wooden trim tau. Dia ada tulis kat sini cyberspace. Memang lawa kalau kita tengok kat sini. Roof rack dia pula dekat atas ni ialah roof rack stainless steel dengan ada wooden trimming sikit kat atas. Side ladder kat belakang pun ada juga. Kalau kita tengok side ladder dia di sebelah kiri lah. Kita tengok side ladder dia. Dan belakang tu, box tu kita wrap semua colour. Okay, ni colour orange. Supaya kita tengok hijau. Sekarang tengok buat ni. Kalau kita tengok dekat sini, ni chrome dia. Lepas tu atas tu colour cream, tepi dia colour hijau. Dia fully wrap lah body dia. So kalau you all berminat, boleh datang. Harga lingkungan dalam RM20,000 lah sekarang ni untuk nak buat dia jadi retro concept. So kepada anda yang berminat, boleh telefon saya atau datang ke iCar Glenelg. Assalamualaikum.